Alright. Muscat is in the house. Very good morning to all. Okay, apa cerita So, for the time being, live Muscat pun terhad dah kan, due to masa tak mengizinkan. Okay, so dapat mampu buat video lah kan. So, hopefully you guys can bear with me. Apa cerita tu sebab Tamang emosi sangat kan? Emosi sangat, terlepas cakap. Terlepas cakap. Relax kan dah cakap. Muscat cakap pagi-pagi macam time-time gini. Sekarang nak buat apa? The time is 8:33. Relax, tenangkan fikiran, tarik nafas. Relax. Bukan macam orang tu kat dalam kita meroyan sana sini, maki hamun. Mana tak rezeki tak masuk. Koyak. Koyak. 2 video Muscat hantar. Muscat post lah. Koyak bermaki hamun. Gambar siapa tu? Thumbnail siapa tu letak tu? Kirakan letak thumbnail orang, letak gambar orang tu koyak macam itu. Nak minta gambar dia. Minta gambar siapa? Nak buat apa? Buat merancap. Dahsyat Nak report apa? Ada senjata. Ada senjata. Report. Jangan tak report. Report. Report ni. Report. Ada pistol. Report. Jangan tak report. Kita menunggu ni. Report. Itulah, lain kali kau nak berbual kan, dengan akal. Jangan emosi kan. Kau terlepas cakap kan. Orang kata dalam putih, you have woken up the lion, you have woken up the beast. Tengok apa jadi dengan kau. Bro Rafi is back. Kau petik. Apa bukti yang kau petik nama dia? Apa bukti? Kita dengar petikan daripada video Sekejap dia tak ada ni. Kita dengar. Mak, kau ingat kau duduk seberang laut? Seberang tembok, tambak. Kau boleh buat suka-suka mak bapak kau. Keleng pun sendiri, menyerah diri dekat balai Johor Bahru. Dan buat keterangan. Dan keterangan yang dia buat adalah keterangan palsu. Ya ke? Pukimak. Macam kan semalam kan Bro Rafi dah cakap yang pergi pergi balai tu bukan dia buat report. Putri yang buat report. Kau pergi tengok lah semalam punya live Bro Rafi ada buat. Semalam tak buat live pagi je meroyan. Malam kenapa? Malam meeting. Orang gila malam pergi meeting. Meeting bagai. Kling. Kau tunjuk kau punya jantan lah. Kau jangan babit anak-anak orang. Sial kalau kau betul jantan. Ya ke? Kau tengok aku pijak kau punya dada yang terbelah. Koyak. Dahsyat lah. Apabila kau tak dapat nak counter apa persoalan aku dalam agama. Counter guys, bukan counter Counter nenek kau counter sial. Yang kau menyampai
sampaikan pada rakyat Malaysia dan kau cuba nak menyampaikan di dalam media sosial ni tentang Nur Muhammad kepada bapa engkau jantan. Itulah dia. Kepala bapak. Dahsyat lah. Memang kepala bapak dia jantan nama dia. Habis asal. Ada masalah. Janji cabar orang, kita sahut cabaran. Konon-konon kau jumpa mesin. Kau datang mesin. Persoalan nak tanya ni, engkau ni betul-betul kat mesin ke? Atau kau ni masih kat labis? Kau betul tak betul? Macam ni. Kau jangan nak gebang dekat labis bekuk ni kan. Kita tahulah gerak-gering kau lah kan. Kita tak payah nak kutu-kutukan tangan kau. Tangan-tangan kau lah. Kita tak payah kutu-kutu tangan kita. Okay? Kita bagi kau peringatan sikit lah. Kau pay pergerakan semua, kita tahu. Kita ada info-info. Tak payah. Kau tak payah nak ugut-ugut. Jangan ugut-ugut. Kau ugut orang boleh, kita ugut orang tak boleh. Nak buat report polis lah. Kau report. Report yang tadi gambar tu kan, ada pistol. Report. Lepas tu yang gambar thumbnail tu, muka tu, kau pergi balai. Kau cakap, Encik ini orang ni dia buat konten pasal saya koyak. Dia buat konten Gerbak remik. Tu sebab saya koyak, saya nak report. Pergi. Jangan lingang-lingangkan masa, okay? Alright, Muska is out.